kita jangan kalut nak ambil Pulau Pinang, sedangkan negeri kita ni, negeri Kedah ni kerap banjir. Tengok ni, sepatutnya Sanusi kena fikirlah macam mana. Mak Min datang lagi dengan formula bodoh dia. Hang kata Kedah banjir berulang-ulang, lepas tu hang kata pula Kedah tak buat apa untuk menghindari banjir ni, daripada duk berulang-ulang setiap tahun. Takkan nak beli perabot setiap tahun. Hang kata macam tu, Mak Min. Lah ni aku nak tanya hang pula, macam mana nak elakkan banjir berlumpur di Taman Gua Perau di Penang ni? Tahun ni saja 2 kali banjir. Pampasan haram tak dapat pun kat penduduk-penduduk. Tu pun sibuk nak buat LRT. Sibuk kata negeri kaya, tapi kena pinjam dengan pusat pula 100 juta. Nak bayar gaji penjawat awam Penang. Punya sibuk sampai terowong ajaib langsung tak nampak lagi, tak siap lagi. Projek daripada tahun 2008 dulu tu. Kau hang dah lalu terowong tu, Mak Min? Kalau hang Google tengok, banjir di Penang ni pun setiap tahun. Malah ada tempat tu banjir kilat. Setiap kali hujan lebat, banjir kilat. Setahun 3-4 kali banjir, 3-4 kali beli perabot dah. Oi, Mak Min, bukan kata Penang, Selangor, KL tu. Hang boleh tengok ni berita-berita ni. Hang tak kesian ke dekat penduduk-penduduk di KL, Selangor, Penang ni? Memang banjir ni hujan daripada Allah Ta'ala, aku setuju kat tu. Tapi macam mana nak elakkan banjir ni daripada berulang-ulang? Sebab itulah Tuan Ibrahim Tuan Man dah mencadangkan untuk buat projek tebatan banjir. Sekurang-kurangnya kita boleh minimumkan kerosakan dan kerugian tu. Tapi hang tengok PMX hang kata apa? Dia batalkan tebatan banjir. Seredik pungkok hang, weh, Pak Min. Kerajaan negeri nak boleh buat apa? Projek tebatan banjir ni bilion. Sepatutnya memang kerajaan pusat yang kena buat tebatan banjir ni. Kerajaan pusat duk kutip cukai kami daripada setiap negeri ni. Cukai SST barang-barang, cukai pendapatan, cukai keuntungan syarikat, cukai jalan, cukai aset dan hartanah, cukai import ekspor, cukai petroleum, segala mak nenek cukai hampa kutip. Tapi bila rakyat perlukan segera tebatan banjir ni, hampa buat apa? Hampa duk sakau lagi. Tu projek tebatan banjir tu bukan bagi dekat kroni dia ke? Dan aku duk dengar lah ni, rasuah 600,000 pound sterling lah, rasuah adun Sabah, rasuah tender bagi dekat kroni, bagi dekat suami menteri, bagi dekat proksi. Sampai proksi dia jadi billionaire over one night. Merata tender direct nego, projek my kiosk, projek segala macam projek apa buat. Hakikat dia, rakyat masih susah, masih kena hadap semua ni. Awaklah hang ni bodoh benar sangat, Mak Min. Sebelum bercakap tu, fikir dulu, weh, Mak Min, supaya hang tak nampakkan sangat kebangangan hang tu. Kerana ni semua orang tahu hang tu bangang. Sebab tu pepatah kami senang je, nak jadi wala non wajib bodoh. Pelan tu, Mak Min.